Masjid ni solat Jumaat dia cuma 11 orang je tau. Itu apa yang utusan tulis tahun lepas. And aku datang Teluk Intan dari KL untuk tengok sendiri. Aku bertolak hari Khamis and tidur satu malam dekat Bagan Datuk. Pada sini tempat aku dekat Bagan Datuk ni, nak pergi ke masjid tu lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Sementara tu aku pusing Bagan Datuk ni dulu untuk ambil gambar. Dan aku datang sini sendiri dengan utusan ni. Masuk je hari Jumaat, aku terus siap-siap. So aku dah siap. Jom kita gerak pergi masjid tu. 12.35 aku sampai. Aku orang pertama yang buka pagar masjid. Lagi pelik, dah pukul 1.10 tak ada orang lagi dalam masjid ni. Aku kurang lagi. Depan masjid ni ada sekolah tau. Sekolah tu kecil je. Budak-budak ni cakap cuma ada 8 orang student. Ni dah jawab, dah jam 3. Dah jam 4. Dah jam 8 orang je. Rupanya orang sini azan Zuhur baru masjid buka. Khutbah terus solat. And betul lah masjid ni tak ramai orang, tapi orang sentiasa ada. And ini komen orang kampung. Yang jenis dalam sekolah mana-mana takkan duduk kampung lah. Mesti dia kerja luar. Itu yang jadi. Yang ada ni kan dah Lama lah. Apa? hotel dah.